Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Okey, hari ni coach nak sharekan dengan korang macam mana kita nak buat group dekat Telegram. Okey, cara-caranya adalah tekan Telegram lah, of course. Okey, lepas tu korang akan nampak ni. Okey, tanda pen ni. Okey, simbol pen, pen ke pensel gitulah. Tekan. Okey, lepas tu tekan sini, new group. Okey, tekan new group. Lepas tu tak payah add sesiapa. Terus tekan sini. Okey, lepas tu masukkan nama grup. Okey, boleh letak apa, info masak. Okey, lepas tu tekan right. Okey, macam tu saja, dah siap. Okey, dah siap. So kalau korang ada yang tak faham, korang tolong direct tanya coach. Kalau korang ada leader atas korang, korang tanya leader korang. Okey, so itu sahaja. Bye. Assalamualaikum.